kita nak guna kamera depan ke nak guna kamera belakang untuk buat video di media sosial kita lah. Lagi untuk pemula. Okay, jom kita mulakan. First, kalau korang nak guna kamera depan, guna kamera selfie ni, sebenarnya lebih baik untuk pemula sebab korang akan nampak preview video korang. Contoh sekarang ni saya tengok screen ni untuk tengok keadaan saya, keadaan baju saya. Tengok baju saya ingat saya boleh betulkan terus. Dalam konten saya tak, kalau contoh saya duduk saya ingat contoh saya duduk sini saya boleh betulkan balik. Kalau saya dah banyak lagi kelebihan guna selfie kamera ni, tapi dia ada kelemahan ialah kualiti video. Contoh sekarang ni kualiti video saya kurang sikit lah. Taklah teruk sangat tapi kurang. Dan kedua keburukannya dia tak boleh stable, dia tak boleh kekalkan brightness. Contoh kalau saya gigi jauh, dia akan memanglah dia akan baiki tone warna saya, tapi suasana tu akan nampak macam totally berubah lah. Macam contoh kalau saya macam akan letak benda-benda tu, ada konten sebelum ni kan ke tak ada, nanti saya atur balik konten tu. Dia akan berubah-ubah. Jadi dia macam tak nampak macam sesuai sangat dengan muka kau. Contoh kalau muka kau jadi gelap, macam tak sesuai lah. Tapi kalau korang guna kamera belakang, atau kalau korang guna kamera belakang sekarang ni, satu kelebihannya korang boleh set biar dia tak berubah-ubah warna. Contoh sekarang ni dia tak berubah-ubah warna kan, fokus pun tak lari, warna kalau saya buka lampu pun dia tak berubah. Kalau saya unlock lampu dia akan gelap. Itulah, dia ada kelebihan ada keburukannya juga. Tapi kadang-kadang tak sesuai sangat kalau kita lock ni, tapi sesuai je untuk kita untuk buat video kan. Lepas tu contoh kalau kelebihan keduanya ialah kualiti dia. Macam sekarang ni kualiti dia dapat serap brightness dengan banyak. Contoh kalau korang nak shoot 4K ke nak shoot, dan hampir semua telefon kamera belakang dia lebih cantik. Gitulah, sebab itulah ada orang guna kamera belakang. Tapi keburukannya korang tak boleh tengok preview video korang. Kalau contoh sekarang ni saya ingat sebenarnya, lepas tu saya ke kanan sikit. Contoh saya ke kanan sikit. Jadinya kita tak boleh tengok real time position kita. Contoh kalau kita letak produknya, kita dah tahu ni masuk ke, dah dekat sangat ke, dia dekat sangat ke, jauh sangat ke, nak review dekat ke, dia macam tu lah keburukannya.